Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fira Hakim bin Muhammad Saridin dari SK Feda Palun 7. Ini adalah rumah saya, Awang Tropika. Saya namakan rumah ini Awang Tropika kerana rumah ini mesra hijau dan juga kalis daripada bencana alam seperti ribut taufan, gempa bumi, kemarau, banjir kilat, tanah runtuh dan tsunami. Pertama sekali, rumah ini dibina menggunakan konkrit yang tebal dan bertulang. Rumah ini dibina tinggi daripada aras tanah, mengelakkan daripada terkena bencana banjir. Seterusnya, rumah ini juga terdapat banyak tingkap yang diperbuat daripada gelas supaya cahaya matahari dapat menerangkan rumah dan mengurangkan kos tenaga elektrik. Bercakap mengenai elektrik, saya mempunyai dua cerita yang menggunakan tenaga semula jadi, iaitu angin dan cahaya matahari. Saya membina solar panel dan kincir angin sebagai alternatif kepada sumber tenaga elektrik. Dengan itu, rumah ini mesra alam dan mempunyai tenaga hijau yang berterusan. Sistem tadahan air hujan dan kolam dibina sebagai tempat simpanan sekiranya berlaku kemarau yang berterusan. Saya juga mempunyai sumber makanan yang tetap seperti lembu, ayam, ikan dan kambing. Selain itu, sumber sayuran juga dapat diperoleh daripada kebun sayuran. Akhir sekali, perkara yang paling menarik mengenai Awang Tropika ialah ia mempunyai ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai ruang kecemasan utama. Simpanan stok makanan yang banyak membantu menjadikan ia sumber tenaga ketika kecemasan. Ruangan rahsia yang menyimpan buku sebagai ilmu penting dan baju perisai sebagai pertahanan. Awang Tropika ini bukan sekadar binaan. Ia adalah simbol harapan untuk dunia yang lebih lestari, lebih selamat dan lebih hijau.